Right guys, kita ada DVD player Kenwood MDV 333. DVD, CD, USB, iPod, AUX. So wire USB ada sekali lah sini wire iPod. Okay, ni untuk DVD guys. DVD. Okay, DVD boleh, CD boleh. Ni bukan flip punya biasa punya. Okay. Ada untuk AUX, FM biasalah, Japan. Ada S-card kat dalam ni. Okay. Kalau nak dengar pakai ni tak ada Bluetooth Kalau nak pakai Bluetooth, beli Bluetooth receiver. Okay, sambung dekat sini AUX dekat USB 1, bagi on Bluetooth receiver. Lepas tu boleh connect dekat Bluetooth receiver. So suara semua keluar dekat sini lah, sound dia. Okay, tengok dia punya setup. Ni semua bahasa Japan guys. Kita tengok equalizer dah, ni yang paling penting okay. Setup speaker. Equalizer dia memang best juga Ini ikut size kereta lah. Okay guys, ni keluaran tahun 2012 bahasa Japan lah. Korang boleh pakai Google Translator Okay guys, right, anda mencari Blade Roger guys. Kita tengok bahagian belakang dia. Okay, screen dia okay dia cala manja je lah. Okay guys, ni bahagian belakang dia guys. Bahagian belakang dia. So ni wire iPod nya. Okay, iPod sekali. Ni USB. Dia cabut ni. So wire. So ni wire dia tak potong wire original guys. Korang tinggal sambung je lah. Wire speaker apa semua kat sini. Okay guys, ni Kenwood MDV 333 JVC Kenwood. Okay, mana berminat beli Roger guys.